Okey, hari ni aku nak overhaul pasang balik untuk EX5 high power. Motor ni masalah gearbox dia tu. Ada masalah pada longkang-longkang dia. Gearbox dia jam, jadinya aku tukar gearbox baru lah. Enjin ni enjin high power. Jadinya macam tu lah. Kita pasang. Jadi kau boleh tengok cara aku pasang. Mungkin boleh bantu korang yang nak pasang, boleh tengok cara yang macam mana aku pasang. Kalau ada salah mungkin aku minta maaf. Jadi korang pasang ikut macam mana yang aku pasang lah. Okey, dah settle. Kita masuk gasket. Aku biasanya akan masukkan satu bolt pada belah sini supaya gasket tu tak lari. Okey, kita kunci sikit je supaya gasket casing tengah tu tak lari apabila kita kunci belah sana kan. Jadi kita masukkan semua bolt dia. Macam aku guna handrail, dan nanti akhir sekali kau akan check, double check dengan manual lah. Bila kau nak kunci, kau dah boleh buka balik sebab kita nak gunakan skru tu balik. Pastikan nut skru tu betul pada tempat dia. Tak nak ada tempat yang panjang pendek. Okey, dah settle belah sana. Kita dah kunci. Macam ni aku tukar semua lah sebab wall engine ni dah jam dan parking lama. Jadinya kebanyakannya memang baru-baru lah. Macam kelas Boss ni aku pakai dari brand tu. Kau boleh tengok. Itu antara brand yang aku suka. Banyak je brand-brand di atas market yang ada. Di waktu ni aku akan susunkan dulu glass plate pada permukaan kelas. Kebanyakan video ni video yang aku record. Aku cuma tambahkan suara aku ni lah. Jadi aku rasa korang boleh ikut layan sambil-sambil tengok aku pasang. Dan mungkin korang yang nak pasang sendiri boleh belajar-belajar. Mungkin ada yang terlupa, boleh tengok video ni sebagai pelajaran. Jadi kita double check kan tu. Maaf kalau video ni aku ada skip-skip sebab ada yang part-part terpaksa aku skip kan. Kita masukkan shaft gear dia. Macam bangku kelas tu korang boleh nampak aku suka masukkan sketul terus. Dan washer tu korang jangan lupa. Korang boleh tengok daripada apa yang aku bubuh ni. Okey. Aku akan kuncikan lock gear. Dekat lock gear ni korang kena pastikan yang betul dia main. Sebab kalau tidak nanti gear jam, dia tak tendang balik. Jadi korang kena hati-hati kat sini. Kalau masa buka korang dah ada washer kat situ, korang kena masukkan balik. Kalau tak ada, tak payah. Yang penting korang double check dulu pada bahagian tu. Okey, kita letakkan.
Kemudian kita pasang double check dia, gear dia. Kita akan main-main sikit, tengok. Supaya tak jadi 2-3 kali kerja lah. Klik. Jadi kat sini yang korang ada X5 yang nak bawa sendiri boleh tengok. Mungkin dapat bantu korang. Kita akan pasang spring dia dan juga Hijau. untuk anchor. Ketuk sikit. Jangan lupa klik je. Jadi video ni mungkin ada yang tak yang sikit, tapi bahagian-bahagian yang penting aku cuba untuk dapatkan video penuh untuk korang faham. Macam ni kita masukkan gasket oil pump ni. Kau jangan lupa bush tu dia akan ada kat dalam. Jadi waktu kau buka kena hati-hati yang benda tu takut hilang. Benda tu ada jual tapi susah sikit nak dapat. Kita masukkan oil pump. Pastikan dia punya roller belah sana berjalan. Kita masukkan balik skru dia. Skru bunga ni ada 3 biji. Jadi korang yang belum subscribe, aku boleh subscribe dulu. Mungkin lepas ni ada video aku banyak lagi. Kalau korang nak belajar buka-buka, nak ingatkan takut terlupa ke, Memang tak cakap bukan nak ni. boleh jadikan rujukan lah. Muzik ni. Kadang-kadang aku pun ada yang tersilap terlupa. Jadi kita sama-sama belajar. Oh, buat TikTok. Lagu. Cuba pusing sebab kita tak nak 2 kali kerja. Kuncikan skru bunga tu. Kau agak-agak je. Tu tak boleh terlalu ketat dan terlalu longgar sangat. Jadi skru tu mudah cabut. Enjin ni banyak part baru. Masalah gearbox, masalah road tu dengan block jam. Jadi aku decide banyak sikit lah untuk tukar. Tapi owner akan puas hati lah. Kita tukar auto satu set. Kita cuba masukkan. Korang just relax je. Pastikan gear auto tu pada marking dia yang tepat. Jadi kita kuncikan dia punya ni. Bercheck. Sebab banyak kali aku kena skru 4 biji ni dia tendang waktu kita dah pakai lama. Lepas tu dia longgar. Jadinya korang kena betul-betul dah bercheck. Washer tebal. Kau jangan lupa. Motor ni high power, jadi aku tukarkan bahagian kelas dia dengan Fed Dream. Jadi dia ada washer dekat situ. Masukkan washer tebal dan auto. Auto pastikan lubang dia sama garis dengan lubang pada crankshaft. Korang just press sikit-sikit. Dia ketat. Okay. Dia mudah masuk kalau betul pada longkang dia.
Korang jangan lupa subscribe aku. Mungkin banyak video lagi lepas ni pasal enjin motor yang aku cuba naikkan. Yang belum komen, belum like, boleh like, boleh follow, boleh subscribe. Kita masukkan washer yang ada kaki ni. Masukkan washer, masukkan skru dia. Masukkan bearing washer, masuk clutch, masukkan bolt dia yang kecil. Di sebelah clutch dia kecil dan sebelah auto dia besar. Dan kita kunci guna alat yang betul lah. Korang yang belum ada part-part tools tu boleh tengok dekat TikTok aku. Okey, dah siap kunci. Kita akan masukkan piston, gasket. Jangan lupa. Motor ni aku upgrade sikit pada 53mm. Mungkin owner nak buat daily pergi kerja lebih selesa sikit lah. Enjin lebih kuasa sikit lah. Korang bubuh minyak, masukkan pin piston, masukkan klip. Waktu masukkan klip ni korang kena hati-hati sikit lah. Sebab takut masuk dalam enjin. Okey, korang dah kunci, korang pastikan dia betul-betul masuk pada longkang dia. Masukkan minyak sikit. Sebab kebiasaannya block high power ni dia fit sikit. Jadi korang kena hati-hati sikit waktu pasang. Dan waktu running nanti korang tak boleh nak terus lenjan, kecuali korang dah hantar polish. Sebab kebiasaannya block high power ni dia akan fit sikit. Sebab dia block besi kan. Ketuk je. Sebab selalunya dekat center boost tu dia akan ketat sikit. Ketuk je. Tak rapat kau boleh pusing sampai top deck ni tu. Piston top kau boleh agak-agak marking pada key magnet. Kalau dekat motor yang bawah 53mm tak ada masalah pun setakat marking. Kau boleh rujuk dekat tu longkang pada key magnet. Bila dia menghadap ke depan maksudnya dia dah top deck. Kita masukkan gasket tebal 53mm. Macam getah ni kau nak pakai boleh, tak pakai boleh. Biasanya kalau susah aku buka je. Okey, dapat sikit lagi nak pasang. Pasang sikit. Masukkan getah besar, getah kecil. Getah ni pun kalau korang tak nak pakai tak ada masalah. Sebab waktu pasang biasanya dia jatuh. Susah nak pasang. Dan tak ada bocor pun pada. Jangan risau. Kalau rasa susah korang cabut.
Tapi kalau ada tu lebih baik. Kalau tak ada tak masalah. Okay, yang last kita akan masuk head. Macam head aku dah siapkan gambar dia. Tukar gambar baru. Masukkan kursi baru. Kita akan masukkan rantai kecil ya. 84 silap aku. Ada sikit. Atau 86. Tu aku kurang pasti lah. Macam tu lah kalau tak silap nombor tu. Nanti aku check balik pada kotak. Jadi korang yang belum follow aku, boleh follow aku dekat TikTok ada, Facebook ada. Kontak je Syukri Muhammad, nanti akan naik. Dan ini adalah akaun YouTube aku yang dah lama tak ada video yang aku upload. Jadi aku pasangkan roller ni. Hati ni tak masuk. Dia akan masukkan head dia. Center boost dia korang jangan lupa sebab benda tu penting. Yang belum follow, like, comment and share aku. Mungkin lepas ni ada improvement dari segi video. Jangan lupa subscribe. Itu gratis guys. Jadi korang yang ada pertanyaan boleh komen dekat bawah. Yang belum follow boleh follow aku. Type je Syukri Muhammad dekat TikTok dan Facebook aku. Sehingga berjumpa lagi.